Assalamualaikum semua kepada para pendengar. Selamat kembali ke podcast Ansara Malaysia dan pada hari ini kita bersama dengan teknologis Saiful Mizal. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah Mizal sebab sudi untuk bercakap di podcast Ansara Malaysia. Dan tanpa membuang masa lagi, boleh ceritakan sedikit latar belakang Mizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Muhammad Mizal Saiful Anwar bin Mazlan. Sekarang berumur 31 tahun, berkahwin, dan saya berasal daripada Parit Muntar, Perak. Bekerja sebagai staff engineer di AMS Osram, Bayan Lepas, Pulau Pinang. SPM 2011 daripada MSM Pesalak sendiri. Dan sekarang ni memang ada lebih kurang dalam 7 tahun pengalaman dalam industri lah. 7 ke 8 tahun lah lebih kurang. Di MSM Pesalak tu daripada Form 1 ke masuk Form 4? Masa tu daripada Form 4 tahun 2010 sampai 2011. 2 tahun di MSM. 2 tahun di MRSM lah. Sepanjang di MRSM 2 tahun di MRSM tu, ada tak kenangan-kenangan ataupun peristiwa-peristiwa yang anda masih ingat sampai sekarang? Banyak. Yang tak boleh dilupakan. Banyak sangat. Sebab Banyak je. Kehidupan di asrama ni dia lain sikit lah kan. Antara yang paling saya tak boleh lupa adalah masa tahun tingkatan 4 tu, masa first time masuk, ada satu tu kita panggil minggu aktiviti. Which is benda tu baru lah bagi saya, sebab saya daripada sekolah harian biasa bila pergi ke MSM, bila ada event sebegitu saya macam okay, this is bit different compared to other school lah basically. So memang enjoy sebab masa tu macam the whole week tu memang ada event yang macam kita buat carnival science, seperti kita ada main sukan sikit petang-petang. So masa tu lah kita boleh kenal kawan-kawan baru. Lebih kurang gitulah actually. So part of the journey tu nak kenal kawan baru daripada pindah sekolah, itulah momen yang saya rasa macam something yang saya rasa benda ni baru ni, benda yang tak pernah dapat lagi sebelum tu. Lepas tu pengalaman lain di MSM pun macam yang best dia bila kita selalu masuk event ataupun kita mewakili MSM ke mana-mana event, itu pun satu pengalaman yang tak lupa jugalah. Ada banyak kenangan bila kita pergi ke MSM lain, kita masuk event macam-macam, lepas tu latihan di MSM sendiri. Benda tu yang membentuk sedikit karakter day by day lah basically. Boleh tak spesifikkan event apa yang Mizal dulu? Saya dulu di MSM banyak ke event sukan lah, mostly bola sepak dan sepak takraw. Lepas tu ada event untuk olahraga, ada multidisiplin sekali. Untuk yang lain-lain saya pernah masuk uniform Jambore Pengakap untuk MSM Malaysia. Dan kemudiannya ada Nadoh Islamiah. Masa ketika itu Nadoh Islamiah tu dia satu event yang macam kalau dekat sekolah harian kita panggil Majlis Tilawah Al-Quran. Tapi ni dia macam nama dia Nadoh Islamiah ni macam a bit different, tapi actually dia punya konsep is the same actually. Dia punya pengisian dia sama, event dia sama, acara yang sama. Masa tu memang saya masuk tu pun disebabkan ada cikgu yang untuk mewakili tu, dia offer, dia kata ada tempat kosong ni. Dia kata, lepas tu dia kata kalau pergi ni macam adalah benda yang nak kena training dulu. Lepas tu saya macam okay, so training tu macam mana lah ceritanya kan. Tu dia kata training mostly kita kena prepare macam ada event untuk buat macam pidato dalam berkaitan dengan Islamik, sebab dia event Islamik. Lepas tu ada yang macam part yang kena marhaban sikit-sikit gitu. Acara yang Mizal masuk acara apa? Masa nasyid ke apa ke? Nasyid. Tapi masa tu saya nasyid pun saya tak masuk yang main punya penyanyi tu. Saya macam boleh backup singer belakang. Macam tu. Sebab diorang dah ada diorang punya somebody yang memang dia memang very good singer lah at that time. Masa tu. So ada a few event lah. Masa tu ada macam kutubah spontan benda gitu. Yang masuk pun kawan-kawan sendiri, satu batch. So seronok lah benda tu sebab kita jumpa kawan-kawan balik. Lepas tu kita pergi MSM, kadang kita jumpa kawan-kawan yang sekolah-sekolah dulu. So itu yang jadi best tu sebenarnya. Kita lebih kepada event nak jumpa kawan-kawan balik sebenarnya. Tapi sebelum tu maksudnya waktu Form 1 sampai Form 3 Mizal di sekolah kebangsaan sekolah menengah kebangsaan biasa lah kan? Ya, sekolah harian. Ya, betul. Jadinya dekat sini Mizal cuma nak point out yang the one that thing that you cannot forget is minggu aktiviti tu sendirilah ya. Waktu pengisian minggu aktiviti tu dia memang bagi saya dia ada benefit dia sendirilah. Kita bukan setakat untuk fokus kat belajar akademik semata-mata, tapi kita ada aktiviti kurikulum. Dalam maktab sendiri kita ada satu aktiviti kurikulum yang bagus lah untuk membentuk budak-budak student sendiri. Sebab benda tu sendiri akan melahirkan skill-skill yang baru kadang-kadang. Depend kepada orang juga sebenarnya. Selain daripada tu ada tak macam mana pergaulan
Mizal sewaktu di MRSM? Maksudnya daripada sekolah biasa tiba-tiba masuk asrama, ada tak cabaran-cabaran yang Mizal hadapi dari segi pergaulan di Sebenarnya masa MRSM? dekat sekolah harian tu pun saya dah duduk asrama. Tapi asrama tu dia limited. So dia hanya a few people saja yang akan go through some selection process. Sebab dia punya tempat sangat limited lah basically. Sebab dia punya tempat tu maksud dia macam dalam satu batch tu mungkin 15 orang saja. Begitu. Tapi nak kata dari segi pergaulan tu saya rasa tak banyak beza pun sebab asrama dengan asrama. Cuma perbezaan dia saya rasa macam kat MSM ni kan dia macam student-student yang sini pun selected through some of the process. Macam ada exam and then kena ambil dia punya preliminary exam dulu. So bila saya jumpa, masa saya masuk pun saya ada kat batch-batch yang macam diorang pun daripada sekolah harian biasa. So tak adalah awkward sangat sebenarnya. Cuma awal-awal tu rasa takut. Takut sebab takut kita tak boleh survive. Tapi sebenarnya lama-lama along the way okay je. Sebab semua macam boleh layan. And then member yang dalam satu kelas, dalam satu batch pun diorang pun bagi kerjasama yang bagus lah. Diorang yang ajak pergi padang lah, ajak pergi kelas lah semua sekali. So pergaulan tu bagi saya memang nice lah. Tak ada macam satu limitation yang terlalu besar. Nampak gaya kat situ lah. Cuma dari segi akademik macam cikgu, saya rasa dekat sekolah harian dulu saya macam jenis yang macam susah jumpa cikgu bila saya ada macam problem dekat akademik. Tapi kat MSN dia macam lebih open. Cikgu kata, berdatang dia lepas kelas jumpa kat cikgu kat bilik guru. So saya macam macam ada something yang lain lah kat situ. Saya rasa macam, so saya ambil opportunity tu untuk pakai masa yang ada tu jumpa cikgu-cikgu bila saya ada benda yang tak faham, ada setengah subjek yang masih lemah ataupun tak boleh score, gunakan masa-masa yang selepas kelas tu untuk pergi jumpa dekat bilik guru. Sebab cikgu pun macam openly untuk ajar, sanggup willing to help juga. Sebab yelah ada student yang mungkin dia boleh high score, ada yang boleh low score. So kita help each other lah basically. So bila somebody buat, yang lain-lain pun automatic follow. Member dia pun akan ikut juga. Itu yang jadi lagi semangat daripada belajar tu. Itulah. Kalau dari segi senior dengan junior pula macam mana? Yang tadi tu Mizal dah explain dari segi sesama batch dengan guru. Kalau dari segi senior dengan junior, padahal kita tak boleh salah. So janganlah cakap benda yang baik dan tak baik tentang saya. Cewa kita kurang. Senior dengan junior basically tak banyak sangat pergaulan yang kata terlalu rapat ke tak. Tapi ada setengah momen tu macam macam bila hari yang macam hari-harian kita ada waktu yang kita kena pergi sukan macam petang-petang riadah tu kan. So time tu lah ada masa untuk mix dengan geng-geng senior juga, main bola sekali, kadang main hoki sekali. So benda tu macam diorang pun macam respect each other lah. Tak ada lah sampai tahap nak macam ada gap terlalu besar antara senior junior tu. And then dari segi pergaulan yang lain, saya rasa saya ada juga a few senior yang macam saya, bila saya nampak senior ni dia macam score dekat dalam dia punya exam ke apa, kadang-kadang saya pergi je approach tanya macam mana dia punya skill dia, apa yang bezanya dia kan. Kita kadang bukan kita tanya sebab kita nak tiru sebiji, tak. Tapi kita lebih nak tahu pengalaman dia, macam mana dia handle that kind of thing. Sebab form 5 ni agak pressure basically. Dia timeline yang pressure sebab nak SPM kan. Tapi macam mana dia can handle the pressure tu, itu kan kita nak learn from them lah actually. Lebih kepada learning process lah basically. Ini pun satu benda yang saya rasa a good initiative juga. Kalau student kalau diorang rasa macam ada senior yang diorang boleh jadikan contoh, pergi je jumpa, approach. Tapi kena nicely approach lah. Itulah maksudnya, janganlah ganggu masa dia tengah sibuk kan. Time dia tanya dulu bila dia free, minta tunjuk ajar lah sikit. Itulah lebih kurang. Kita waktu kat MR sampai salat dulu, kita sempat jumpa tak ingat? Sempat jumpa ke? Tak sempat. Lepas 2 tahun je kan? Beza 2 tahun. Tak sempat. Time tu siapa senior at that time? Mizal ambil SPM tahun 2011. Antara yang senior yang saya kenal, Aiman Suhailah. And then actually saya ada seorang senior yang daripada sekolah harian yang sama sebelum tu. Masuk MR sampai salat juga. Masuk salat juga. So bila saya jumpa dia pun macam masuk sini, betul dia kata, macam mana masuk sini hari tu, dia kata. So kita orang masa tu borak-borak semua. And then masa parent dia datang pun, parent dia pun kenal saya masa tu. So masa tu pun kiranya nak survival rate tu macam dah ada somebody lah kat situ kan. So that dia pun macam MSM macam ni, matanya bagi dia gini. So dia pun ada guide sikit. Masa tu dia form 5, saya form 4 lah, lebih kurang macam tu. Ada tak aktif dalam badan-badan beruniform ke ataupun badan wakil pelajar LDP atau jawapan pula jawatan yang Mizal pegang sewaktu di MRSM? Masa saya form 5, saya vice president untuk LDP pada ketika itu, sesi 2011 lah kalau tak silap. And then daripada situ juga sebenarnya
position tu asalnya saya macam nak tolak. Ada cerita lah. Cerita dia. Ceritakan. Cerita dia tu sebabkan saya pegang jawatan dalam PUM. So kalau ikutkan PUM, siapa yang dah pegang jawatan dia tak boleh pegang jawatan lain. Maksudnya dia kena lepaskan salah satu. Tapi pada ketika itu macam bila saya dah pegang PUM tu PUM saya, ni bagi pendengar yang tak tahulah kot, program usahawan muda. Okey, usahawan muda, ya betul. Pada ketika itu pun usahawan muda tu pun saya masuk disebabkan saya menggantikan seseorang sebab dia pun diamarahkan untuk pegang jawatan yang lagi besar. So bila position tu kosong, tu cikgu pun offer pergi, saya pun ambil exam macam biasa macam orang lain, and then pergi masuk PUM. Lepas tu tiba-tiba dapat pula offer LDP tu. Masuk PUM ada exam? Ada exam. Exam apa? Dia ada exam bertulis. Saya ingat apa sekarang. Mana ada? Dulu tak ada pun. Itu lah, saya pun tak tahu. Tapi exam apa? Exam dia macam jawab soalan, tapi dia satu paper je. Macam survey lah. Lebih kurang. Dia macam personality punya test tu lebih kurang. Tapi dia orang jawab exam tu bertulis. So, kita satu tak ada online lagi. So jawab dekat Dewan Selera DS ramai-ramai tu. Ada soalan. Ini yang lain sikit. Masa tu saya macam ingat balik, saya cakap takkan nak masuk PM ni kena ambil exam yang sebagainya kan. Sebab dia orang dah offer. Saya macam takkan offer tu terus masuk je. Tiba-tiba ada exam juga. Saya cakap okay, dan kena PM apa-apa. Lepas tu dia kata tak ada, ni macam personality je. Macam okay. Dia ada macam just lah, kita just ambil untuk bagi dapat macam syarat lah. Dia orang nak kenal je. Macam kena bila somebody tu nak masuk dalam satu kelab atau persatuan, dia nak tahu juga dia ni macam mana punya orang, perangai dia, karakter dia. Itu je sebenarnya. Tak ada benda yang serius sangat pun sebenarnya. Jadinya lepas tu you keep both of your jawatan lah. Sebab UM dan juga Vice President LDP. Disebabkan tak ada calon dah masa tu untuk LDP. Ada tak kes-kes yang menggemparkan suatu jadi... Kes yang menggemparkan tu saya rasa memang akan ada lah macam mana pun. Tapi benda ni kita keep PNC lah basically kan. Sebab okay, satu benda yang saya nampak pada ketika itu, bila saya dapat pass down daripada previous Vice President, dia ada satu file. So file tu macam dia nak trace balik segala record kes-kes sebelum tu. Saya rasa saya spend masa dekat 2 hari juga kot baca dia punya file tu. Lepas tu untuk faham the chronology everything. Tapi nak kata buat improvement, cikgu akan expect kita buat improvement actually. Tapi untuk kita control semua orang actually bukan senang. Bukan kerja yang mudah lah. LDP ni bukan nampak benda yang semata-mata jawatan. Tapi dia lebih kepada macam mana kita nak bentuk, nak control the people tau. Sebab kita ada 5 batch kat situ, terlalu ramai kan. So nak jaga disiplin setiap orang ni sebenarnya susah sebenarnya. Kita create the system untuk control orang sebenarnya. Kita create rule pun untuk control orang sebenarnya. Tapi yelah, file tu tebal lah. Bila saya baca tu, saya pun macam lama-lama macam kadang-kadang ada kes tu macam tak logik pun ada. Macam this is new information. Ni macam benda yang betul ke benda jadi. Kita macam question diri kita balik lah. Betul ke benda jadi kan. Tapi bila saya tanya balik kawan-kawan yang lain-lain kan, yang macam lebih sini daripada saya, diorang dah masuk pada form 1, diorang cakap ada je benda ni. Tapi kita offline lah cerita benda tu kan. Just macam nak tahu macam mana kerenah student-student juga. And kadang-kadang kita macam lebih kepada previous kita lebih kita pada macam kita bagikan satu lesson learn lah. So bila kita ada isu, kita cerita balik, dulu ada macam ni, kita bagi tahu kat batch-batch baru. Kadang-kadang budak form 1 kita dah bagi tahu dah siap dah. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Itu sebagai kata guideline lah sebenarnya. So record tu penting lah untuk trace. Tapi lepas saya dah pasang, saya tak tahu apa jadi lah. So the next Vice President tu saya cakap gulak je lah. Itu saya cakap gulak. Sebab itu memang dia still refer saya. Dia tanya saya macam mana saya handle semua. Saya cerita lah A to Z apa yang saya buat. Tapi saya kata dia tak semesti dia kena follow 100%. But if let's say you ada nak improvise something, it's up to you lah cakap kan. Ini antara, mungkin you ada something yang lain daripada I. Itu saja saya cakap. So itu memang dah follow the flow lah after that. So once dah lepas lah jawatan tu. Ada tak perception from your fellow batchmates ataupun daripada senior atau junior bila once you jadi LDP ni kan? I think that it comes with some sort of macam daripada orang, daripada pelajar biasa, expectation is one thing. The other thing is the perception from others. Ada tak macam orang pandang serong ke? Ini benda yang saya rasa memang akan jadilah. Bila sebenarnya bila kita pegang jawatan dalam satu organisasi atau kelab ke persatuan dan sebagainya, kadang-kadang akan ada orang yang dia rasa macam kita tak layak. Kita memang akan always ada haters lah kat situ sebenarnya. Ada orang yang rasa macam dia ni ada potential. Ada orang yang nampak dia ni biasa-biasa. Itulah normal lah basically. Kita pergi mana-mana pun sama macam tu. Tak kisahlah kelab apa pun. Lagi-lagi bila berkaitan dengan antara jawatan tertinggi dalam sekolah pula kan. Macam PWP Presiden and then Presiden LDP sebagainya. Ini antara yang high ranking punya hierarchy dalam MSM sendiri.
So bila kawan-kawan yang tahu ni, kadang-kadang of course akan ada yang support, ada yang tak support. Itu memang always akan ada. Tapi it's depend on us lah. Macam mana kita nak control. Kita tak boleh ubah pun dia punya mindset basically. Kita hanya boleh bagi tahu dia, kita buat macam ni disebabkan begini-begini. Semua orang ada reason dia sendiri sebenarnya. And sebenarnya amanah tu bukan satu benda yang senang tau nak pegang. Kita pegang sesuatu amanah yang besar lah juga sebenarnya. Sebab ada expectation pada cikgu-cikgu, lepas tu batchmate sendiri. And then kita kena make sure yang kita nak jaga hati semua orang. Kita try our best lah jaga hati semua orang. Tapi mesti akan ada silly mistake juga macam mana pun. Itu kita tak boleh lari sebenarnya. Itulah apa yang jadi sebenarnya. So perception, expectation, tak kisah apa jawatan kita pegang, akan ada juga macam mana pun. Cabaran dia lain-lain lah sebenarnya. Mungkin tempat berbeza, orang berbeza, itu je lah. Boleh ceritakan sikit tak macam mana LDP dekat Paisalak dulu dia beroperasi? Dia ada ingat saya lah, dia ada, do you do spy work on the students ataupun macam mana? Spy work tu ada lah, tapi dia tak adalah terlalu obvious. Kadang-kadang kita lebih kepada macam mana nak cakap, kadang-kadang isu kes tu jadi dia disebabkan benda tu jadi benda kita tak expect. Benda yang kita tak expect tu paling kita, kalau boleh kita tak nak. Sebab kadang-kadang dia macam mengganggu sesuatu kualiti satu batch lah. Maksudnya kalau batch tu dia ada seorang yang mungkin dah bagus kan, bagus, tiba-tiba ada satu yang buat mistake. So dia akan pukul rata. Dia cakap satu batch tu dia akan ada problem. Tapi sebenarnya kita cuba untuk elakkan benda tu lah. Sebab kita tak nak orang lain pun affected dengan isu tu. So ini yang jadi sebenarnya. Tapi macam saya cakap tadi lah, kadang-kadang kita kena tahu macam kita nak handle the case lah. Sebab kita, macam saya cakap, kita jaga semua orang. Kita try untuk jaga hati semua orang. Cikgu-cikgu, student-student sendiri, batchmate kita sendiri. Tapi kita tak boleh nak pilih kasih juga sebenarnya kan. Ada, mungkin kalau ada hukuman pun, kita cuba untuk ringankan hukuman tu. Cuba untuk cari containment action yang lain lah. Jangan terlalu macam tak bagi peluang kat orang tu juga kan. Contoh containment measures yang LDP buat sewaktu Taman Mizal dulu macam mana? Kita orang macam cuba untuk berbincang balik dengan guru-guru, especially dengan PKM lah basically, untuk hal-hal pelajar macam mana kita nak solve the issue, right. Kadang-kadang kita macam tak boleh nak terus hukum gantung ataupun buang. Tak boleh gitu juga kadang-kadang. Sebab student ni kalau kita buat gitu, kadang-kadang dia akan rasa macam, dia macam ada rasa macam tak puas hati tau. Takut nanti dia akan impact dia punya next phase of life. Nanti dia akan ingat balik yang dulu-dulu tu. So maksudnya dia akan hold grudge lah. dia macam tu lebih kurang. So kita tak nak benda tu jadi lah sebenarnya. Sebab restu cikgu-cikgu ni penting juga kan. Diorang yang akan mengajar kita sampai kita habis grad nanti. So kita cuba untuk cari solusi lain, duduk berbincang and then ringankan dia punya hukuman lah seboleh-bolehnya. Kita masih hukum, tapi hukuman tu jangan terlalu berat. Sebab dia pun ada masa depan dia sendiri. Kita pun nak cuba guide dia. Lagi-lagi bila kita dapat tahu background family dia ni family biasa-biasa, kita pun nak tolong orang agak. Sebab kita tahu Mara ni inisiatif dia nak tolong orang-orang susah. Yang kita ada banyak mix of student lah. Ada yang B40, ada yang M40, ada yang T20. So kita cuba untuk sama rata dengan semua orang. Kita tak boleh nak ada macam ada deviation by different level. Tak boleh macam tu. Sebab masing-masing ada hak masing-masing untuk belajar. Bagi pendengar yang lupa nak explain tadi, LDP tu maksud dia Lembaga Disiplin Pelajar. Yes. Dan BWP Badan Wakil Pelajar. Yeah. Bagi yang pendengar yang bukan bekas pelajar MRSM lah. Baik, Mizal tadi kata SPM 2011. Ada tak cabaran-cabaran yang Mizal hadapi dalam persiapan Mizal untuk menghadapi SPM? Dari segi nak belajar ke, ada problem dengan subjek ke? Problem subjek tu ada, sebab saya masa tu saya tak boleh score subjek English and Biology. So saya ambil 9 subjek. Yang nombor sebelum tu waktu ni adakah dua bahasa ataupun masih bahasa? Ada dua bahasa. Dua bahasa tahun ni. Ya. So, hence that's where the problem comes in lah. Yes. Dia satu dua bahasa. Second is macam subjek tu, macam nak cakap, dia macam kurang minat. Macam Biology tu dia kurang minat sikit lah awal-awal tu. Tapi bila down the road, kita pun belajar dengan cikgu pun banyak guide. And then ada satu ayat ni yang cikgu Biology saya pesan kat saya. Dia kata masa zaman dia belajar di MSM Taiping, cikgu Biology masa tu dia MSM Taiping, dia kata dia pun bukanlah scorer subjek Biology, tapi percaya cakap dia, subjek yang kita tak score dia lah yang kita akan mungkin one of our career later. Nanti saya ceritakan pasal correlation tu nanti. Sebab benda tu jadi sebenarnya betul-betul in real life. Subjek English tu pula, cerita je di mana saya memang tak score English daripada saya sekolah rendah. Daripada saya sekolah rendah sampai saya SPM,
And Alhamdulillah SPM tu je saya score dapat A. Saya pun terkejut masa tu. Tapi ada something yang jadilah, yang memang menyedarkan saya daripada cikgu English saya sendiri. Terima kasih kepada dia lah, sebab dia yang menyedarkan saya. Bila dia nampak saya punya kelemahan saya kat English tu, the first thing yang dia buat is dia cuba cari minat saya tau. Saya minat apa. So dia cakap, Mizal, you minat bola sepak kan? Yes, saya cakap minat bola sepak. So the next day after that, bila dia masuk kelas Form 5, dia akan cakap, saya takkan ajar you guys grammar and also vocabulary anymore, sebab you guys dah Form 5, dia kata. So dia kata benda ni patut belajar masa Form 1. Okay, so masa saya terkejut, saya cakap macam mana ni. So itulah first impression. Then after that, kelas tu apa yang dia buat, dia keluarkan magazine tau. Tapi magazine ni dia yang pilih untuk setiap orang. Macam untuk saya, dia keluarkan magazine in English untuk football. So apa yang dia pesan kat saya, you baca magazine ni sebab you minat football. Kalau saya bagi magazine, you tak baca, nanti dia cakap. So maksudnya setiap orang dapat magazine lain-lain lah, ikut minat dia orang. Minat masing-masing. So dia memang dia cuba pitch minat masing-masing tau, dia cakap. So saya cakap, ini memang lain ni, lain daripada yang lain. Saya tak pernah jumpa daripada sekolah rendah sampai saya tingkatan 3. Tiba-tiba masa tu saya jumpa Form 5, saya dapat macam tu. So bila dia dapat pitch macam tu, saya rasa, ini something. Ini memang something, saya cakap. So down the road, saya cakap ada step lain, macam dia pesan suruh dengar lagu English. Dan kalau dengar macam, kalau balik rumah tengok cerita ke apa, movie kat TV ke, jangan buka sari kata bahasa Melayu tu. So this is a few tip yang dia bagi macam tu. And saya memang betul-betul practice. Saya memang betul-betul practice benda ni. And then Alhamdulillah, benda tu saya cakap, mungkin usaha tidak pernah mengkhianati hasil lah. Maksud dia, kita cuba je the best, tapi result tu kita redha lah after that. Tapi Alhamdulillah, result saya okay macam tu lepas SPM. So ini antara tip yang saya rasa berguna jugalah. And di mana-mana saya pergi pun, even adik-adik saya sendiri, saya pesan benda sama juga. Cuba practice benda ni dulu. Kita start dengan small, and then from small kita pergi lagi besar lah. Then ada banyak lagi tips sebenarnya, tapi ini antara yang saya rasa saya boleh share lah dengan semua orang. Ini. Selain daripada tu, ada tak culture yang Mizal buat waktu MRSM in terms of study yang masih Mizal amalkan sampai sekarang? Saya sejenis yang memang suka tulis note. Daripada zaman dekat MRSM lagi, actually tulis note tu datang daripada habit kawan-kawan tau. Saya ada kawan-kawan yang macam bila pergi sekolah, pergi hari Jumaat, pergi semain Jumaat pun bawa note juga. So ada buku kecil dengan pen lah. Macam kertas A4 tu dia balut 4. Dia lipat, lepas tu dia potong. So dia tulis note kat situ. Sampai ke zaman universiti pun saya masih buat dekat kertas kajang tu. Kita panggil kertas kajang kan. Lepas tu bila masuk ke zaman kerja pun, kalau ada benda yang macam penting dalam meeting, saya masih lagi tulis note. Even saya punya bos ni pun, dia katakan, ni praktis yang bagus. You bawa buku note you tulis note apa benda yang penting dalam minute of meeting lah. So itu habit yang menulis note ni daripada zaman dia dah bersambung-sambung lah, satu generasi ke satu generasi lain lah. Lepas tu saya pun macam cakap tadi, kalau saya pergi macam bagi talk ke sekolah-sekolah, jumpa adik-adik pun, saya cakap saya pesan benda sama ke siapa yang belajar. Saya cakap note ni cuba praktis dari sekarang, saya cakap. Sebab dia akan bawa habit tu sampai bila. Baik, lepas SPM, Mizal memilih untuk study apa dan dekat mana Mizal sekarang? Tadi cakap as a staff engineer kan? So maksudnya Mizal engineering ada banyak cabang. Mizal study engineering, which engineering? Lepas habis SPM, selalunya hari SPM ni, bila kita ambil result, kita akan di-approach oleh kaunselor-kaunselor. So bila hari saya ambil SPM tu, saya masuk je, kaunselor bagi tahu tahniah. Saya macam, saya tak ambil lagi result. Saya cakap, okay fine, tak apa. Sebenarnya saya pergi ambil. Lepas tu kaunselor cakap, kamu punya result ni kamu pilih apa bidang kamu nak, sebab saya tak ada advice. Saya cakap, kenapa Saya macam pelik Macam kata, sebab result kamu ni, kamu boleh pergi mana-mana bidang pun. So masa tu saya fikir, sebenarnya bila dia kata macam tu, seolah-olah macam dia nak suruh saya decide sendiri lah ni. Tapi masa tu sebenarnya masa saya ambil result, sebenarnya saya dah masuk ke universiti macam tu. Sebab saya dah start satu semester, tapi pertengah semester, dalam minggu ke-12 macam tak silap. Tapi macam mana dapatnya offer tu, habis SPM November 2011. Masa Disember 2011 tu saya dah dapat offer letter daripada MARA untuk SPC MARA, which is Skim Pelajar Cemerlang MARA. Pada ketika itu program tu program fast track dekat UTP, Universiti Petronas. Memang course tu di offer oleh MARA, yang Mechanical Engineering. Saya tak tahu macam mana MARA pilih. Dia offer oleh that program is offered by MARA, tapi under UTP punya program lah. Dia antara UTP MARA punya program. UTP MARA fast track program tu. Masa tu dia panggil nama dia SPC MARA, Skim Pelajar Cemerlang MARA.
Dia ada banyak program lagi, banyak institusi juga. Ada yang overseas, ada yang locals. Masa saya isi borang tu, asalnya saya isi dekat Intech. And then second option tu UTP. Tapi yang Intech tu tak silap, dia ada satu syarat. Dia nak tengok result trial SPM. So saya ada satu syarat yang saya tak lepas masa tu. And then disebabkan tu juga saya fikir balik, mungkin ni sebab kenapa saya dapat UTP kot. Sebab Intech tu ada satu syarat yang saya dah tahu lah, saya tak lepas, tapi saya isi je. Sebab dia option kan, kita pilih je. And then UTP tu second choice. Bila dapat UTP tu, saya rasa macam masa tu memang masa dekat form 5 pun, kita kan ada mock interview program. Kita dah buat resume dah masa tu. Resume tu pun saya buat memang dalam engineering, cuma bidang lain. Bidang aeronautical, aero angkasa lah masa tu. Tapi disebabkan masa tu program tu tak ada, so bila Mara offer mechanical tu, saya pun dah ada survey 2-3 orang juga. Studies ni, ramai orang cakap mechanical ni dia boleh pergi macam-macam. So mechanical ni macam satu benda yang worldwide sikit lah, dia punya course tu. So dia kata stay je mechanical dia kata. Bila jadi sebegitu, saya pun accept je offer tu. Sebab sponsored by Mara masa tu. And then Januari 2012 dah dapat masuk lah. And then result SPM keluar time bulan Februari. Masa awal lah ni. Masa awal. Dia masa awal. So atas tiket trial SPM. Atas tiket trial SPM, betul. Jadinya bila dapat offer sebegitu, saya pun macam fikir-fikir balik. Daripada duduk kat rumah sebulan lebih tak buat apa kan, kita pun alang-alang kita masuk lah terus, sama belajar cepat-cepat. Sebab masa tu kita ada satu mindset, kalau kita belajar awal, kita akan habis awal, kerja awal, dan kita boleh macam life kita akan awal sikit pada orang lain lah. Sebab actually satu semester je beza dia, satu semester je beza fast track ni. Tetapi in real life, to be honest, saya rasa setiap orang pace tak sama pun sebenarnya. Either kita habis awal ke kita habis lambat, sebenarnya kita tak tahu pun end of the road apa yang akan jadi sebenarnya. Ini satu lesson learn yang saya belajar sekarang lah basically. Ada banyak kisah yang jadi selepas itulah. Terus maksudnya tadi Miza sambung mechanical engineering dekat UTP. Yes. So apa tadi yang Miza cakap ada kena mengena dengan biologi tadi tu yang waktu SPM. So boleh ceritakan sikit tak apa kaitannya yang tadi tu dengan biologi asal ni masa saya form 4 saya boleh score subjek tu. Tapi saya tak tahu kenapa bila down the road, bila form 5 tu saya antara yang paling teruk dalam kelas. So bila jadi sebegitu, saya pun macam pelik lah. Saya cakap macam mana saya nak score satu subjek ni sebab subjek saya macam fizik, chemistry tu boleh score, tiba satu subjek tak boleh score. Then saya pun consult dengan cikgu biologi. Macam dia cakap tadi, dia kata subjek yang kamu tak score normally dia akan ada benda yang in real life kamu nanti akan macam mungkin you akan master balik benda tu kan. Tapi saya tak adalah cakap saya sambung medical science school ke apa, tak. Tapi macam mana saya nak cakap, kebanyakan topik yang jadi macam bila kita dah makin dewasa ni, contoh kita masuk hospital ke, kita masuk audit ke, ataupun kita ada ahli keluarga yang masuk hospital, kita macam cepat faham tau apa doktor cerita. Maksudnya bila saya pergi consultation, contoh bila ayah saya sakit, saya pergi consultation dalam bilik specialist tu, whatever macam specialist tu display apa-apa, x-ray ke, saya cepat faham. Saya macam, oh ni benda yang belajar dulu ni. Faham tak? Kadang-kadang kita macam question diri kita, kenapa kena belajar AMAT lah, kenapa kena belajar chemist lah. Masa tu kita form 4, form 5 kita tak faham lagi benda tu. Tapi bila down the road saya cakap tadi, kita tak tahu bila masa kita akan pakai balik. Masa tu sama tak? Subjek dia sama. Dulu saya question diri saya, kenapa belajar AMAT, kenapa kena belajar pasal apa yang probability punya graph tu kan, binomial ke normal distribution. Tak ingat dah. Tapi bila saya masuk zaman belajar dekat universiti, kadang-kadang ada pakai, ada tak pakai. Tapi zaman kerja, saya rasa mesti banyak pakai. Saya yakin kebanyakan company, mana-mana company MNC, normal distribution statistik sangat pakai mana-mana. Statistik mana siapa tak pakai sekarang. Data analysis semua pakai, data study semua pakai, data learning semua study pakai. So basically dulu kita macam, yelah kita budak-budak, kita macam tak tahu lagi apa benda kita nak pilih. Application dia. Application tu. Kita ada banyak je student yang macam dia memang boleh score, tapi tak ramai yang boleh apply balik benda yang kita belajar. And then kadang-kadang tu dia score tapi niat dia mungkin ada salah. Ni mungkin saya boleh betulkan sikit lah. Saya rasa ini benda yang isu yang saya rasa macam semua orang kena take note lah. Kita belajar bukan sebab kita nak pass exam saja. Kalau kita betulkan niat kita itu, ni patutnya kita jangan jadi macam tu. Kita tak boleh exam semata-mata kita belajar tu untuk pass exam, untuk dapat result yang okey. Tak, dia bukan habis itu je. Dia sebenarnya kita belajar ni sebab kita nak survive dalam hidup kita. Kita nak pakai balik application tu untuk kita survive dalam kehidupan kita. Ini benda yang saya tekankan dekat semua orang lah. Macam mana-mana saya pergi pun, kalau orang minta advice saya akan cakap macam ni. Jangan sesekali letak niat belajar hanya sebab nak lepas exam. Sebab kalau you buat macam tu, percayalah lepas 2-3 bulan you dah lupa dah. You tak akan ingat dah.
kalau you betul-betul letak hati you dekat belajar kan, maksudnya bila you pergi interview kerja, orang tanya apa you punya objektif, you punya final year project, you boleh hafal tau the whole paragraph. Sebab you letak hati you kat situ. So saya cakap jangan letak niat study just pass to exam. Ini salah. Ini wrong mindset basically. So ini yang saya cakap macam tadi, correlation dengan biologi tu. Saya tak tahu macam mana, tapi dalam kehidupan saya sepanjang hari ni kan, bila mak saya sakit, ayah saya sakit atau ada keluarga sakit, saya jadi macam center of reference. Bila saya pergi jumpa doktor ke specialist ke, diorang akan cuba explain saya, and saya senang je nak faham benda tu, and saya boleh educate balik orang lain. Saya cakap mana family saya pun saya educate balik, jangan macam ni, doktor pesan macam ni, ini efek-efek dia. Saya boleh lukis balik benda tu kadang saya macam fikir balik, dah lama dah tinggal biologi, dah bertahun-tahun, tapi masih boleh ingat balik tau benda tu. So itu yang saya cakap tadi, kalau kita belajar tu, kita betul-betul niat betul, 10 tahun 20 tahun kita akan ingat balik sebenarnya. Kita tak akan lupa lah benda tu. Mungkin ada minor-minor lah, tapi at least kita boleh educate orang lain balik. Tu je. Oh, maksudnya hubungan dia dengan waktu yang study dulu is just dari segi kefahaman lah. Kefahaman. Macam probably ada implikasi dekat work related matters or professional matters. So not really that kind of thing lah. Cuma you Mizal cepat tangkap lah apa yang kita macam mesti ingat balik. Okay, faham. Maksudnya sekarang ni Mizal bekerja sebagai mechanical engineer lah kan? Sekarang ni saya baru je tukar department dalam quality engineering. So quality engineering maksudnya? Quality engineering ni product quality. Maksudnya saya buat quality inspections and saya yang control the quality product, whether product tu can ship or cannot ship. Mechanical engineering pun cabang dia besar juga kan? Besar. Boleh explain sikit lah Mizal dalam pengkhususan apa? Saya asalnya building ke industri apa lah masa 2017 saya sebenarnya kalau nak cerita pasal career ni, daripada saya dah start masuk dinasti pada tahun 2014. Masa tu saya masih belajar, tapi cuti semester tu dia 4 bulan, dia panjang. So saya saja apply dekat Pro 2 as saya bagi open application je. Lepas tu saya state dalam surat tu, saya cakap saya tak nak kerja yang dengan laptop dan komputer, bukan admin desk punya job lah, saya cakap. Lepas tu bila saya pergi interview, dia kata okay ke you nak kerja mekanik. Dia bagi offer mekanik training masa tu, training saja. And saya kena report to head of mechanics dekat Pro 2 masa tu. And Pro 2 ni dekat Cawangan di Tebal. So masa tu dia offer pun gaji pun biasa-biasa je kan. Dia kata saya bagi gaji rendah je. Saya tak apa, saya datang bukan sebab gaji, saya cakap. Sebab saya cakap, dia tanya saya, kenapa you pilih untuk apply kerja ni kan, sedangkan you study lagi, you punya result SPM pun okay. Saya cakap dia, saya cakap kita ni dah duduk dalam kelas, maksudnya kelas pembelajaran dah terlalu panjang. Teori saja. Daripada darjah 1 sampai masa tu dah second year degree, dah berapa tahun dah dari situ kan. Lepas tu saya cakap, kalau kita keep on buat teori ni, siapa yang nak buat benda hands on? So saya cakap, saya tak dapat hands on punya experience dekat universiti yang dekat sekolah. So saya expect saya nak dapat benda tu dekat sini je cakap. So that's why dia assign saya dekat tempat yang memang paling banyak hands on. So dia ada 2 department. Satu department yang kalau pergi Pro 2 kan dia ada service and seal kan. Maksudnya itu servis tu yang maintenance, yang normal maintenance. Macam 10,000 km tukar minyak hitam. Ada 2S, 3S, 4S. Ini kan 2S lah. Ini yang dekat dalam yang nice punya, yang memang nampak macam susun, ada crane dan semua kan. Saya tak duduk situ. Saya duduk dekat tempat claim insurance kereta accident. Kereta yang ada darah orang. Kadang-kadang dekat cermin kita tu ada macam kulit kepala melekat je. So buka pintu bau darah. So ini pengalaman yang saya rasa macam saya tak lupa lah macam mana pun kan. Saya belajar daripada scratch lah kat situ. Daripada tak erti pegang ratchet, tak erti pegang screwdriver, tak erti nak on compressor, tak erti tukar tayar. Tapi saya dah boleh buat dalam masa 3 bulan. And saya kena respect saya punya head of mechanic. Dia sangat sabar layan saya. Sebab dia tahu saya student yang macam scorer dekat akademik. Tapi bila saya nak belajar benda ni, saya memang tak tahu kan. Saya cakap dia, saya masuk, saya cakap saya tak tahu apa-apa benda ni. So tolong ajar saya daripada scratch. Tapi dia memang sabar. Dia tak ada macam nak marah-marah ke apa, tak ada. Dia memang ajar satu-satu. Kadang-kadang saya nak faham the whole toolbox tu, saya nak ambil satu-satu pun. Kadang saya ambil macam screwdriver, dia nak yang 10 inci, saya ambil yang lagi kecil. Saya susah nak adapt benda tu lama-lama. Tapi lama-lama lepas 3 bulan dah okey dah. Dia pun cakap you ni quick learner juga sebenarnya. Sebab dia kata dia ada je student-student sebenarnya yang macam lepas 3 bulan pun macam masih tak dapat bezakan screwdriver 10 inci, 5 inci, 7 inci tu. Tapi sekarang ni macam dekat saya dia kata agak cepat lah. Sebab saya punya limit time tu 3 bulan je. Sebab saya tak boleh buat lama, sebab saya nak sambung belajar balik. Tapi itulah yang jadi tahun 2014. Dan seterusnya
bila tahun itu kira automotif lah maksud dia. And then sebab mechanical lah, automotif pun boleh masuk. Lepas saya habis belajar, sebelum habis belajar ada praktikal tahun ketiga degree. Ini normal lah, sebelum tahun ketiga akan ada praktikal. Masa tu saya praktikal dekat oil and gas company Selam Beja. And masa tu pula saya di-assign dekat memang betul-betul nama dia reliability lab. Reliability lab ni maksud dia lab environment, yang mana lab ni dia nak buat balik macam dia repair balik dia punya barang-barang oil and gas tu, drilling punya assembly tu, untuk make sure yang dia boleh repair and dia boleh pakai balik. Normally dulu company oil and gas barang-barang itu dia tak akan repair. Dia lepas habis pakai dia buang. Tapi tahun tersebut ada isu oil and gas punya isu tahun tu, yang dia akan drop price of oil and gas yang masa dekat barrel punya price dah drop masa tu sebab Brexit punya topik masa tu. And then disebabkan tu sampai je come out dengan satu idea mana dia orang nak repair balik. So saya di-assign dekat dalam lab yang repair tu lah. So itu pun hands on juga. And memang saya dah ada skill yang dekat macam screwdriver, hands tu saya dah ada, cuma saya kena assemble benda yang lain. Dekat situ saya belajar kena ambil measurement, tolerance plus minus, benda tu yang masuk balik matematik tadi cakap, statistik tu semua masuk balik kat situ. Mean value lah, median value lah, semua masuk balik kat situ. So itu yang saya cakap tadi, kita belajar dulu tapi sekarang kita apply. Dia lambat sikit application dia. So oil and gas, automotive pergi oil and gas, selepas habis grad tak ada rezeki kat oil and gas. Masa tu pun minyak punya harga masih lagi drop lah. Ekonomi tak berapa cantik macam tu. So tahun berapa tu? Tahun ingat? 2017 kalau silap. Masa tu krisis oil and gas tu jadi 2016, 2015 lah tak silap. So dia extend sampai 2017. Dan masa tu memang susah dapat kerja oil and gas lah. And then saya dapat offer untuk pergi MNC semiconductor. Okay, semiconductor ni tahun tersebut dalam Malaysia sendiri, semiconductor ni satu bidang yang macam dia ada macam orang kata locality lah. Dekat Penang, dekat Johor, Melaka, Negeri Sembilan, and then Northern area ada dekat Kulim. Ini adalah antara locality semiconductor yang besar kat Malaysia. Even kat KS ni dulu ada, sampai sekarang ada Texas Instruments. Ini pun one of the biggest semiconductor dalam Malaysia juga. So semiconductor nak relate kepada mechanical tadi, saya di-assign ke dalam equipment team. Sebab saya dah biasa buat maintenance, so dia orang assign saya kat equipment team. So equipment ni pun banyak buat maintenance, sustaining. So bila ada benda kena repair. Kena pegang screwdriver lagi, kena pegang screw lagi. Benda tu sama, normal. Cuma perjalanan saya tu, saya start daripada tak erti pegang equipment, sampai saya dah erti pegang, saya apply balik. Sampai saya jadi trainer, saya boleh ajar orang lain. Orang baru masuk, saya ajar orang macam mana buat. So itulah macam mana saya relate saya punya mechanical engineering. And daripada situ, saya pun ada belajar macam buat, bila boss offer equipment, dia kata why not you try benda lain. You try pula process engineering, dia kata kan. So dekat proses, dekat proses ni mechanical yang relate dia pasal material science. Pasal bila proses, kita ada produk ni, dia ada macam combination of material lah. Ini kita back balik pada predictable chemical, chemistry. So macam dulu saya belajar pasal macam indium tin oxide, so metal oxide, benda-benda ni yang chemistry punya basic balik. So memang dia akan related sebenarnya. Dia memang sangat besar tapi dia tak kompleks pun. Cuma dia macam kita test sini sikit, test sini sikit. Dia bukan dah totally macam narrow down, tapi dia macam lebih kepada surface generalist lah. Generalist. So mechanical ni yang best itu lah. Dia punya unique dia boleh masuk macam-macam. Macam saya tadi, saya dah start dengan automotive, oil and gas, semiconductor. Tapi kan waktu Mizal accept yang Mara punya program tadi, maksudnya tak ada bond lah dengan Mara ataupun dengan UTP? Tak ada. Masa tu UTP memang tak ada bond. UTP kalau bond lebih kepada Petronas punya scholarship ada bond. Masa Mara pula, Mara memang tak ada bond. Cuma Mara, seingat saya time tu kita orang di offer full scholarship. Tapi bila masuk tahun kedua tu, Mara ada tukar syarat. Dia kata diorang akan cuba buat untuk pinjaman boleh ubah. Pinjaman boleh ubah ni maksudnya lagi bagus pointer, lagi sikit lah bayar. Percentage tu dia ada macam division lah. Dia bagi tahu kelas 1 berapa persen, kelas 2 berapa persen. Ada yang dapat kosong terus. Macam yang memang betul-betul scorer tu dia dapat kosong tu tak payah bayar balik. Itu depend pada pointer balik. So sistem tu bagus lah. Bagi saya sistem tu tak ada terlalu macam PTPTN kan. Dia ada bunga apa semua. Tapi dia lebih kepada you score, you dapat. Lebih macam tu. Dia macam challenge lah basically. Untuk bagi kepada student ni macam, kalau dia bagi free, ada je student yang macam tak belajar. Ada yang macam malam main game, esok pagi tak pergi kelas. Kelas pukul 8, pukul 10 baru bangun. Sebab kita universiti kan,
tak ada cikgu nak pergi, tak ada warden yang nak pergi Ada warden lah, yang tak ada. ketuk, tak ada. Semua sendiri, semua atas hidup sendiri, susun schedule sendiri, kelas pun pergi digital sendiri. Itulah yang bagus dia ngajar kita untuk kita supaya kita advance sikit, kita kena tahu nak manage masa. Baru-baru ni Mizal registered as a technologist. Baru ke dah lama dah? Saya register teknologi tahun 2022, tak silap. 3 years ago lah. Ah, So boleh ceritakan sikit tak? Sebab dia under Malaysian Board of Technologies kan. Apa what the title carries that has an impact. Maksudnya for me myself, macam is this a title, is it? Or Title. you know something yang I don't know? Maksudnya boleh explain sikit tak? TS tu singkatan kepada technologist. Tapi nama certificate dia adalah professional technologist. Untuk dapat professional technologist, minimally you kena ada serve experience dalam 3 tahun. Minimum 3 tahun. So which is kalau you dah exceed 3 tahun ke atas, you dah boleh apply. Tetapi lepas you apply 3 tahun tu, you akan apply as a graduate technologist dulu. Graduate technologist ni dia lebih kepada, dia tak ada syarat sangat. Dia just as long as you ada 3 tahun experience, you ada degree dalam berkaitan dengan teknologi, you boleh apply dah ke M-Board. Saya dia punya yuran registration tak besar, dalam RM50 je. Lebih kurang itu. Lepas tu yang professional technologist ni dia ada additional requirement, which is kalau tak salah dia ada dalam 5 tahun kot. Maksudnya 3 tambah 2 tadi. You kena tambah sikit you punya experience. Lepas you hit that limit 5 tahun, lepas tu bila you apply, you akan ada satu session nama dia PAC. Dia macam PAC yang government tu, Professional Assessment Center, PAC. Tak salah nama itu lah. Saya rasa kebanyakan bidang engineering semua ada PAC ni. Even dalam IEM sendiri, dalam BEM sendiri pun ada PAC ni sendiri. Kalau kita apply untuk another grade ataupun another level of title lah basically. And then dia ada interview tu online ni masa tu tak salah. Interview tu online, tapi sebelum pergi interview dia ada satu form kena isi. Form tu lebih kepada macam ada 3 ke 4 page lah pasal profile diri kita. Dia ada tanya soalan apa kita buat, apa kita punya experience, kita punya background study apa sumbangan kita dekat teknologi sekarang, ataupun apa benda yang boleh improve dari segi M-Board. This is macam dia punya requirement saja. Selepas kita isi fill up borang tu, kita hantar email, dia akan bagi satu date mana kita kena attend interview, di mana dia panggil PAC lah, Professional Assessment Center tadi. Ada dalam 3 orang panel lah lebih kurang. 3 ke 2 panel, kadang 2 panel, kadang 3 panel. So panel ni dia orang macam dah ada macam soalan yang orang tanya. Satu panel ni dia tanya macam lebih kepada kita punya pengalaman pengalaman kita, apa yang kita buat. Dan yang satu orang lagi ni dia tanya macam kita nak apply apa kita punya knowledge and apa sumbangan kita terhadap M-Board yang kita boleh bagi kepada masyarakat. So saya rasa soalan yang pertama tu senang je sebenarnya. Soalan yang pertama tu lebih kepada kita punya personal, kita punya experience. Tapi soalan kedua tu dia macam a bit nak kena fikir sikit. Sebab especially dia tanya pasal relation engineer to kita punya environment, masyarakat kan. Dekat zaman universiti dulu, saya ada satu subjek nama dia Engineer in Society. Subjek tu, EIS. So bila kita tanya soalan tu, saya teringat dulu ada belajar subjek ni. Saya cakap, saya pun macam rephrase balik lah apa yang saya belajar dulu. Sebab saya ingat lagi. So saya cakap engineer ni dalam society pun diorang ada macam kena bawa bukan setakat title, tapi orang kata kita kena bawa pengalaman sendiri. Macam saya cakap tadi, kita kena keep educate orang. Ada orang yang dia tak tahu pasal building, ada orang yang tak tahu pasal jalan raya, tak tahu pasal meter ke TMB ke apa kan. Tapi kalau kita tahu, why not kita share? Kita kena share dengan orang. Sebab ilmu ni dia unlimited. Kita boleh share ke siapa-siapa kita nak share. So saya cakap dalam masyarakat sendiri pun dia kata engineering ni bukan satu benda yang kena ada orang kata minat pun nak buat. Tak juga. Ada je orang yang tak belajar engineering tapi dia boleh buat. Dia ada bakat. Dia memang lahir dengan bakat tu. Dia boleh repair. Kalau lampu rosak dia boleh tukar sendiri. Kipas rosak dia boleh repair sendiri kan. So itu pun antara kata dia antara bakat yang diasah dengan bakat tak diasah. Itu je beza dia. Ada orang yang dia tak ada bakat tapi dia pergi kelas, dia belajar, dia masuk course. So dia belajar dari situ. Ada orang je lahir dah pandai. Dia memang ada bakat kat situ. So ini yang saya cakap yang antara sumbangan kepada masyarakat lah. Kita kena keep educate orang pasal technical things. Bukan semua orang faham je kan. Kalau ada orang tak faham tu, kita kena cuba untuk bagi dia faham lah. Itulah. So yang ketiga tanya apa? Kan tadi dia kata ada 3 orang. Yang ketiga tu dia lebih kepada dia tanya apa improvement boleh buat. Saya cakap lah. Improvement boleh buat kepada siapa? Maksud dia apa yang M-Board boleh improve untuk tarik bakat-bakat ni untuk join M-Board balik. Faham tak? Sebab ada orang yang dia memang power. Dia memang dah power dalam industri. Dia memang ada satu level yang tinggi. Tapi dia tak berminat nak masuk. And dia tak mau register. So dia kata macam mana kita nak tarik orang-orang sebegini masuk, dia kata. Supaya kita ada a good team yang memang knowledgeable kat situ. Saya cakap lah,
Kadang-kadang saya perasan cakap, saya komen kata Mbot ni kadang dia buat event time hari weekend. Time hari weekdays. So bila hari weekday orang Orang kerja. kerja, So kita yeah. tak nak join, saya cakap. So why not cuba buat time weekend. Lepas tu saya cakap juga, kalau boleh buat event tu janganlah buat macam terlalu setempat, locally satu tempat. Jauh-jauh saja saya cakap. Sebab tak semua orang boleh travel, saya kata kan. Cuba buat dalam 3 zon ke 4 zon, pecahkan, saya cakap. Kita ada 12 bulan, saya kata, 1 tahun kan. Kita boleh pecah kepada 4 event. Setiap quarter kita buat dekat utara ke, kita buat kat selatan ke, zon tengah ke, kita buat macam tu. Dia kata, oh okay, so feedback tu dia ambil lah. Lepas tu tak silap saya dalam 2 tahun sudah, dalam 2023 ke 2024, saya ada dapat satu invitation lah. Masa tu dia dah start buat yang zone tu. Dia buat event dia tak sama, tajuk dia lain. Tapi dia buat macam saya cakap tadi, dia ikut zone-zone. So maksud dia bulan 3 quarter 1 tu dia buat dekat zone bla-bla UTSM Johor itu. Lepas tu dia buat dekat The Ship Campus dekat Batu Kawan, Penang. So dia orang dah start buat ikut zone lah. ikut zone. So saya cakap bagus lah macam ni, saya kata feedback ni maksud dia orang terima lah feedback ni. Sebab saya cakap tak semua orang boleh pergi travel jauh-jauh kan. So ini yang bagi peluang, sebab ada community technical people yang dia memang setempat kat situ. Takkan orang Penang nak pergi sampai Johor. Macam tak logik lah kadang kan. Itulah apa yang saya cakap, benda ni bukan benda baru. Sebab IEM buat benda sama, BEM buat benda sama. IEM selalu saya nampak diorang ada chapter by zone. So zon utara, zon selatan diorang ada chapter sendiri, ada event diorang sendiri. Saya cakap ini benda yang orang dah pakai. So kalau Mbot nak pakai pun tak ada isu, saya cakap. Memang dah berkesan. So diorang dah pakai benda tu. Berbalik kepada soalan saya yang tadi, maksudnya apa dia punya legal implication ataupun apa dia panggil privilege of having this title as a technologist. Maksudnya dia kalau lebih kepada macam kalau kita nak endorse sesuatu design pun kadang-kadang berkaitan teknologi lah. Ada orang question pasal different antara teknologi dengan engineering. Sebab engineering lebih besar, teknologi ni macam mungkin dia spesifik teknologi. Tetapi dia punya keyword si design lah basically. So design dekat engineering pun ada design, tapi chemical design dengan mechanical design tak sama. Tapi teknologi dia based on product, dia end product basically, dia end to end product. So end product nak pergi end user, maksudnya kita as end user kita pakai satu produk elektrik. So bila orang yang Mbot ni ataupun yang ada title TS ni, dia orang boleh ada privilege untuk endorse that kind of design basically. Dia bukan macam building design, itu bukan, itu BM nya title lah, itu lagi besar. Tapi lebih kepada macam saya cakap, dia small product. Dia lebih kepada end punya, kita panggil finish good lah, dia punya nama title dia finish good. Kita panggil FG, ada setengah ni panggil FG, pegang gitu. Baik, kita dah hampir ke penghujung kita punya sesi. Kita ada beberapa lagi soalan nak tanya Mizal. Ada tak pengajaran hidup atau life lesson yang paling bernilai yang Mizal pelajari sewaktu di MRSM dulu? Satu benda yang saya rasa memang sampai kali ni saya pakai is time management lah. Dulu saya rasa saya bukan seorang sangat disiplin pun, time management saya asal-asalnya. Tapi di MRSM tu saya nampak environment tu sendiri yang paksa saya untuk buat. So saya buat schedule saya sendiri, so that macam mana saya buat schedule tu sebenarnya ada cerita juga. Saya baca paper Harian Metro bila hari SPM announce je kan ada macam partnya student cemerlang semua kan. Saya baca artikel tu, saya ambil sikit dan saya buat saya design sendiri. So itu yang saya pakai masa saya form 5 tu. So itu antara, saya rasa cerita tak pernah cerita kat siapa. Ini first time saya cerita kat sini. Saya pernah cerita siapa, sumpah saya pernah cerita siapa. Ini adalah first time cerita. Inilah satu tip yang saya rasa macam saya pakai dulu and saya apply masa saya zaman dekat MSM form 5 tu. Sebab time management ni, macam saya kata tadi, kat universiti kita dah tak ada orang nak pasal kita dah. Kita kena buat sendiri juga macam mana pun. So dia akan apply sampai bila-bila. Selain daripada tu, if you were given jika anda boleh balik ke masa lalu, if you go back in time as an MRSM student, ada tak benda yang Mizal do differently? Do differently ada satu benda yang saya rasa macam saya patut buat tapi saya tak buat. Dulu kan ambil 9 subjek. Actually Mizal tak tambah saja, memang 9 ambil 9 je lah. Asalnya saya tambah satu, saya tambah tasawur. Lepas tu MSM ada tasawur? Ada tasawur Islam. Masa tu saya dia offer 3 je, tasawur Islam, account dengan satu lagi pendidikan seni visual. Lepas tu saya ambil tasawur tu setahun je masa form 4. Form 5 tu saya drop balik sebab saya cakap saya macam tak boleh nak carry 10 subjek kan. Tapi penyesalan saya kata tadi bukan pasal saya drop tu, tapi lebih kepada saya rasa saya patut ambil PC account. Sebab okay, kalau cakap pasal career sekarang kan, saya ada 3 benda yang saya rasa ini pun tak boleh cerita kat orang. Ini lebih kepada future plan. Okay. Saya dah buat technical, saya dah buat project management. Saya rasa macam satu lagi mungkin disiplin yang saya patut explore is account.
saya rasa kalau saya dapat 3 benda ni as a one package, mungkin saya dah pergi next level lah untuk dalam career lah. Tapi ada orang cakap kalau tak ambil course, tak ambil account masa SPM pun masih boleh apply account punya course dekat universiti. Betul. Tapi macam saya bukan nak belajar in deep macam lebih mendalam tau. Tak. Tapi saya lebih kepada macam nak tahu basic account tu sendiri. Maksudnya without taking another course kan. Macam kalau you ambil course, you kena belajar balik, masuk balik semester, dia akan ambil masa sikit. Tapi lebih kepada orang cakap learning process yang macam dia sambil belajar sambil study, sambil kerja. So that kalau kita ada basic masa zaman dekat form 5 tu, at least kita boleh pakai balik macam liability. Saya ada certain saya tahulah liability, benda gitu kan. So saya rasa macam dulu tak belajar tau. Tapi bila sekarang ni, bila saya masuk bidang yang macam technical engineering ni, dia ada ke apa-apa ni sebenarnya. Pasal cost center, cost controlling. Cost controlling sangat popular dekat MNC. So saya rasa semua company akan ada cost reduction project. So ini benda yang saya rasa macam dia boleh correlate balik, tapi saya tak buat dulu. Ni pun salah satu benda yang saya rasa macam rugi lah tak buat dulu kan. And then saya rasa kalau benda-benda lain nak buat balik semua benda, saya rasa 2 tahun saya dekat MNC antara yang moment perfect dalam hidup saya sebenarnya. Perfect Kalau saya compare dengan zaman saya dekat sekolah-sekolah sebelum tu, saya rasa itu antara yang best moment juga lah. Sebab saya rasa saya score macam akademik dengan kurikulum tu seimbang. Kita tak nak terlalu berat sebelah, tapi kita cuba untuk jadi seimbang. Sebab Maras ni pun dia memang ada satu vision, dia nak student dia macam well rounded, boleh buat semua benda, campak mana boleh hidup lah cakap kan macam tu. So itulah benda yang saya carry sampai hari ni. Macam even sini kat EDP pernah cakap saya, nanti kalau masuk zaman kerja, masa fresh sikit kita, apa buat cakap terima dulu. Cakap yes bos boleh buat, tapi bila balik bilik baru fikir macam nak buat. Sampai sekarang saya practice. Tapi kadang-kadang ada lah satu moment macam tak betul ya. Ni advice ni fake it till you make it. Dia macam background itu lah. Dia macam kita boleh ambil, tapi kadang kita kena fikir extra mile sikit untuk kita dapat capai benda tu lah ni. Tentang berkenaan account, saya teringat satu benda. Rasanya benda ni rasanya apa nama that ada satu body tak silap yang Baim join tu. SCCA. Dia ada satu debate yang dalam currently going lah. Maksudnya if you want to pursue accounts, you don't have to go to university basically. Maksudnya you just take courses. Maksudnya sebab dia dah tak relevan bagi account. Ni untuk account saja, bukan bidang lain. Tak relevan sebab dia kata kaitan dengan robot itu. Bukan, dia sebabnya bila professionals benda yang saya tak ingat dia punya argument, tapi dia punya basically along the lines yang why do you need to go to degree tu for this is specifically applicable to account saja. Dia nak you just nak to get certificate, ataupun you just need to get that certificate to practice accounting. Tapi bila dia dimasukkan dalam university, it comes with ada benda lain lah kan, macam kita ada course university apa semua, that one is not relevant pun. Sebab tu untuk account ni ataupun if you're pursuing technical punya profession such as accounting, degree tu tak relevan. Tasnya lupa lah, ada something yang Yayasan Peneraju Bumi Putra. So if you're interested, cuba look out. Dia memang ada buat courses. Saya ada usaha satu yang ini saya punya bekas bos lah. Dia orang pernah ambil certificate accountant technician something, CAT nama course tu. So yang ni ada ACCA. ACCA maybe another level, ada 13 paper ke 12 paper tak silap. Yang CAT ada dalam 3 paper ke 4 paper saja. And dia memang short course. Ni pun pernah agak explore dulu, tapi dia punya cost punya price tu agak tinggi lah, dia punya pricing kan. So ini pun saya pernah ada niat nak explore juga, tapi sampai sekarang macam masih tak cukup bajet. Masalah kita satu je, capital. Try lah ya, Peneraju Bumi Putra. Rasanya they are giving out scholarship. Yes. Okay. Saya pernah nampak. Tapi details lah, kena tengok details lah. I can't remember. Sebab saya pernah explore Malaysia Melaju. Bukan setakat tu aja, dia macam multimedia lah, dia ada data analysis, data science semua. Betul. And mostly scholarship sekarang, dia orang nak bagi yang full study. Dia orang tak nak yang macam part time. So ini pun ada isu juga, sebab kita yang dah bekerja, kita nak tinggalkan kerja dalam tempoh setahun tu, kita tinggal 6 bulan pun kita setakut sebenarnya. Tambah nak tinggal setahun lagi, kita rasa macam mana dapat income ni lah gitu. So saya rasa benda yang paling achievable lah kan. Kalau kita ada capital, kita boleh buat sebenarnya benda ni. Kita ada isu pun, without scholarship pun kita boleh buat kalau kita ada capital. Itu syarat dia.
kalau pasal isu yang argument untuk need technical punya degree ke tak, sebenarnya dalam engineering sendiri pun dah ada benda tu, ada argument tu. Sebab masa kita register course engineering, kita ingat kita belajar pure engineering, tapi kita ada je course additional lain. So that kind of additional course memang dia punya credit hour rendah, 2 credit hour, 3 credit hour. Tetapi kalau kita fikir-fikir balik, course tu patutnya dia akan, kalau kita tak ambil, dia akan reducekan kita punya yuran. Betul tak? Sebab yuran kita kira by credit hour. Ini pun satu argument nak jadi. Especially zaman yang COVID dulu, lagi ramai orang argue sebab belajar kat rumah tapi still bayar yuran. Yuran full. Yuran full. So ini pun kalau basically kalau nak cakap pasal topik ni, dia satu topik panjang lah. Kita kena revoke the whole system. Tu je. Baik, soalan terakhir untuk Mizal. Bagaimanakah nilai dan tradisi MRSM membentuk perjalanan peribadi dan profesional anda, dan apa nasihat yang Mizal boleh berikan kepada pelajar semasa untuk memanfaatkan masa mereka di MRSM? Kalau cakap pasal nilai, zaman saya dekat sekolah biasa dulu, saya macam tak berapa extra doing lah. Maksudnya effort tu macam minimum sangat-sangat. Reason dia sebab competition tu low. Dia punya rate dia sangat low. Tapi bila saya pindah MRSM, saya dikelilingi budak-budak yang memang saya rasa macam diorang ni antara top performer. So secara automatiknya saya pun akan ikut dia punya trend tu. Saya macam, aku nak kena bersaing juga. Kita kena make sure yang kita duduk dalam satu environment yang bersaing lah secara sihat. Kompetitif ya. So benda tu, saya ada satu mindset saya cakap, kompetitif ni kita kena still maintain dia sampai kita rasa kita okay lah, dah stop, tak nak buat. Tapi jangan stop awal sangat. Saya pernah dulu sekali, saya stop being kompetitif masa saya masuk awal-awal degree. Maksudnya masa saya foundation dengan degree first year tu, saya stop aktiviti semua. Saya cakap pasal tu saya nak rehat. Tapi end up, benda tu makin diri balik. Sebab bila saya masuk second year degree tu, saya nak catch up balik daripada awal, saya jadi slow. So dia saya cakap, kalau dah ada satu pace yang cantik untuk kompetitif, let go je. Just go. Jangan stop. Jangan ada satu masa cakap nak rehat. Sebab masa you muda tu yang you nak buat kompetitif. Sebab bila umur makin meningkat, kita dah macam tak larat dah sebenarnya lama-lama kan. Memang akan ada masa nanti kita macam akan stop juga. Dia akan datang sendiri benda tu. Tapi bukan dalam masa usia muda lah. Ini nasihat yang saya boleh bagi dekat semua orang engineer sekarang juga. Satu lagi soalan tadi apa? Dua je. Bagaimana nilai dan tradisi membentuk perjalanan peribadi dan profesional, dan apa nasihat? Betul lah tadi. Yes. Itu je. Nilai ni saya rasa being kompetitif lah. Jangan stop awal sangat. Kalau cakap pasal generasi sekarang, saya rasa saya tak tahu lah cakap benda. Tapi saya pernah jumpa ada seorang student ni, saya interview dia untuk kerja. Saya diamanahkan untuk buat hiring punya proses lah. Tapi saya tak tahu lah, student ni dia macam tak nak bercakap. Saya pelik. Saya cakap, ni Gen Z lah ni. Gen Z. Saya tak ingat tahun lahir berapa. Tapi bila saya dig isu ni, saya tanya dia in personal. Maksudnya saya meeting dengan dia one to one. Saya tanya dia, dia cakap saya macam zaman dia dekat universiti, masa tu COVID. So bila COVID, diorang study kat rumah 4 semester. Tak ada interaction lah. Tak ada interaction, tak ada event, tak ada apa. So diorang jadi macam sangat pendiam. Saya tak tahu ini mungkin jadi dekat certain generation yang diorang tak boleh buat apa lah. Mungkin diorang masa zaman belajar tu COVID kan. So diorang tak ada event, tak ada masuk event kat kampus, semua tak bergaul dengan orang. Memang semua online kan. So mungkin dari situ dia dah membentuk satu karakter yang sangat pendiam lah. Sebab bagi saya, kalau kita duduk dalam bidang yang macam teknikal ataupun management ni, kita kena banyak bercakap. Kita jadi outspoken sikit. Dulu pun saya jenis tak outspoken zaman belajar dekat MRSM. Tapi bila masuk universiti, kita dah terbiasa dengan presentation, project. Itu ya peluang untuk kita train kita punya communication skill. Communication skill pun penting ni. Ini pun salah satu benda. Saya macam kecewa juga bila saya cakap budak tu dia score bagus, dia punya result semua on paper bagus. Tapi silapnya communication dia memang dia tak boleh nak bercakap terlalu soft skill. Soft skill tu. Dari segi curriculum, dia ada je event World War yang dia join, tapi online lah kan. Cuma perbezaan dia nampak ketara dekat communication. Tu je. So sayang, bakat-bakat macam ni saya rasa sayang. Diorang ni boleh polish lagi sebenarnya. Tu je. So Gen Z yang dengar, take action now to improve your communication skills. Baik, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Mizal sebab sudi untuk do this with us. Dan bagi siapa yang belum, hari tu lupa kita nak promote keahlian Ansara. So, bagi siapa yang belum register untuk menjadi ahli Ansara, boleh berbuat demikian di myansara.org, myansara.org. Jadinya sekali lagi terima kasih Mizal. Sama-sama. Dan kita jumpa lagi di episod akan datang.